Hai kawan-kawan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin mengupas sebuah buku motivasi yang sangat menarik bertajuk Macam Mana Kalau Kali Ini Kita Berjaya, karya Datuk Das Ashraf Rostam. Apabila kita membaca tajuk buku ini, kita akan terus rasa tertanya-tanya. Biasanya apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita sering berkata, macam mana kalau aku gagal? Atau macam mana kalau orang ketawakan aku? Namun, buku ini mengubah cara kita berfikir dengan satu ayat positif, iaitu macam mana kalau kita berjaya. Buku ini juga membicarakan tentang ketakutan dalam hidup, terutama ketakutan untuk mencuba perkara baru. Ramai orang sebenarnya memiliki impian yang tinggi, tapi mereka tidak berani melangkah kerana takut gagal. Mereka takut tidak pandai, takut diejek dan takut tidak dapat capai apa yang diinginkan. Dr. Ashraf menerangkan bahawa ketakutan itu normal, tetapi yang membezakan orang berjaya dan orang tidak berjaya ialah tindakan. Orang berjaya tetap takut, tetapi mereka tetap cuba. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita bahawa kegagalan bukan penamat. Kegagalan adalah proses belajar. Jika kita jatuh hari ini, kita boleh bangun semula dan cuba lagi. Buku ini memberi kesedaran bahawa kadang-kadang bukan orang lain yang menjatuhkan kita, tapi fikiran negatif kita sendiri. Antara mesej penting dalam buku ini ialah kita perlu ubah cara cakap dengan diri sendiri. Contohnya, daripada berkata, aku tak boleh, kita patut berkata, aku akan cuba. Daripada berkata, aku mesti sempurna, kita patut berkata, aku akan buat yang terbaik. Aku boleh buat. Aku boleh lakukan. Tiada yang mustahil jika aku berusaha. Hari ini aku akan buktikan kemampuan diriku. Buku ini juga menekankan kepentingan keyakinan diri dan berani keluar dari zon selesa. Kalau kita hanya duduk di tempat yang selesa, kita tidak akan berkembang. Tapi apabila kita berani mencuba, kita akan temui peluang yang tidak disangka-sangka. Gaya penulisan buku ini mudah difahami dan penuh contoh yang dekat dengan kehidupan. Ia sesuai dibaca oleh pelajar, guru, ibu bapa dan sesiapa saja yang sedang mencari semangat untuk melangkah ke hadapan. Kesimpulannya, buku Macam Mana Kalau Kali Ini Kita Berjaya memberi inspirasi kepada kita supaya jangan terlalu takut pada kegagalan. Kita perlu percaya bahawa setiap usaha akan membawa hasil kerana mungkin kali ini kita benar-benar berjaya. Sekian, terima kasih.